sekarang ni baru hari ke-8 ni, tahu tak? Dah besar gila dah. Dah gemuk. Gemuk gila dah. Macam kau tengok siapa tetamu special kita hari ni. Hi guys, welcome back to the channel. Habis kan itu orang susah kan. Saya tahu saya takkan kena reject. Alright guys, so bersama saya ni Magai ni guys. Jadi hari ni guys, hari yang ke-8 bagi baby dan Felix. Okay, jadi setelah berapa banyak sebut konten pasal baby, orang nak lagi kita orang update pasal baby, apa perkembangan dia, apa dia punya. Orang tak nak tengok kita orang lah, nak tengok baby je. Okay, jadi sekarang ni kita orang nak pergi check out baby L, macam saya dah bagi tahu korang semua semalam. Sorry lah, nama tu je saya boleh bagi tahu dulu. Nanti saya akan bagi tahu yang seterusnya. Okay? Panjang dia lah. Nama panjang dia. Jadi hari ni hari ke-8, kita orang kena pergi check out baby L. Sekarang ni baru hari ke-8 ni, tahu tak? Dah besar gila dah. Dah gemuk. Gemuk gila dah. Sehat dah. Alhamdulillah lah. Jadi ni nak check apa ya? Nak check, hari ni dia kena check telinga. Check telinga. Saya pun tak tahu sangat. Saya tanya mama cakap dia adalah dia nak check gelombang telinga baby, adakah baby ni okey dengan pendengaran dia, macam tu lah. So saya pun tak tahu sangat. Kita pergi check up je dekat hospital sekejap lagi. Kita tengok macam mana, okey? Okay, jadi sorry lah, rambut saya memang tak sempat siap dah jadi daddy ni. Sikat rambut pun tak ada. Rambut ni bukan saya tak ada buat konten orang hilang, okey? Untuk hari ni rambut je tak sikat. Jadi let's go. Lepas tu hari ni ada tetamu spesial lagi guys. Tetamu spesial lagi. Alright, korang stay tune. Jumpa sekejap. Kita dah dekat KPC. Ini nak masuk dah. Sayang. Boleh. Nampak je lebih kurang 6 inci, 8 inci je tapi dia ada, dia fokus, fix, follow. Mana dia fokus, lepas tu dia fix, lepas tu gerak sikit, dia follow. Itu maknanya dia tengok, dia nampak lah tapi dia punya attention tu sekejap je, 5 saat tu dah. So kalau lama je dah boring lah. Sekejap dia dengan pampers. Guys, jadi settle check out mentah je. Ingat ke check telinga tu lama. Jadi alhamdulillah lah baby dalam keadaan baik. Tai dia pun perfect doktor tu ya. Sudah molek doktor check tu berak. Perfect. Maksudnya usus dia okey lah. Dia berjalan dengan lancar semuanya, tahi-tahi dia. Nama daddy. Perfect. Molek suruh check tahi daddy. Tahi daddy. Apa Infinity. Dok terlebih beruk ni. Okay, jadi sekarang ni kita nak beli makanan berpantang untuk Fira pula. Okay, jadi makanan berpantang dia, jom kita tengok apa hot dia tu. Sebab kalau nak beli hadiah berpantang tak ada ke? Hadiah berpantang nantilah yang gaji tak masuk lagi ni. Okay, kita nak beli barang-barang preparation yang banyak untuk dia berpantang tu. Saya dah beli dah sebenarnya. Memang tak habis lagi. Lagipun saya ni makan petang je guys. Ada nak diet raya, nak back to normal macam dulu balik, body macam dulu balik. Tapi tak adalah, malam saya makan ringan-ringan lah, macam wrap,
lah gitu. Tak makan nasi lah. Dengan saya sekali. Dia pun makan salad ada. Saya memang makanan saya lah tu. Okey, jadi jom lah kita pergi tengok makanan. Dia nak makan daging. Daging. Let's go. A few minutes later. Guys, aku tak ingat nak rekod aku pergi beli tadi. Ada, tapi ada lagi barang nak pergi beli. Cuma langsung je lah. Bingung lah. Masuk kedai tak ingat lah aku nak rekod beli tadi. Tapi masuk lama-lama aku beli so je. Beli pula untuk dia. Dua tu dia, dua keping je. Oh, look off lah. Nanti aku buat dia. Makanan berpantang. Alright guys, jadi ni makan petang. Tadi tengah hari Fira dah makan. Saya lupa nak rekod. Oh Lord, again. Sebab saya lapar. Memang tak sempat nak ambil kamera dah. Okay, jadi sekarang ni makan untuk petang. Aku macam tak kena sebenarnya makan untuk petang. Tak apalah. Aku nak buat juga untuk makanan berpantang dia. Kita buat lagi. Okay, jadi jom aku nak perap dulu. Alright ya. Jadi makanan berpantang awak akan sedia tak lama lagi. Saya baru je makan tadi nasi ayam. Tapi saya nak buat untuk awak. Buat black pepper banyak apa? Duh, sikit je. Okay. Rasa ke apa pun makanan berpantang awak. Sebab ramai suruh buat betul macam cara kopi berpantang. Jadi saya buat makanan lah untuk awak. Masak makanan berpantang untuk awak. Lepas tu urut saya hitam. Ada urut tu tadi. Tak ada. Awak urut lain. Awak urut dengan saya. Takkanlah, yelah saya urut tak yalah tunjuk dah. Kena tunjuk urut untuk urut. Ni. Dek urut. Lepas tu lama ni hak urut-urut tu. Tak ada video pun. Lepas tu ke apa lagi? Nyusuh kau. Pagi. Tak ada apa dah. Tapi saya kena tunggu lah. Makanan ni memang special gila saya buat untuk awak. Nanti saya tunggu kat luar, okey? Saya kena banyak rehat. Pergi masuk ni lah. Pergi masuk. Saya buat dah. Kita buat steak dengan garlic bread guys. Roti apa tu? Buah putih. Sedap gila. Aku suka ni. Ni dekat TikTok Jom kita tengok macam mana bila dia siap. Wow. Ada sikit lagi guys. Alright guys, dah siap. Cuma sekarang ni kita tak ada salad, tak ada buah-buah langsung. Kita just ada roti daging ataupun nak ada buah orange sekali better, tapi aku tak pandai potong orange ni. Tapi dia tak makan buah juga guys. Roti daging. Tak ada orange, okey. Jom kita bawa kali. Makan. Makanan pantang lah. Takut aku nak makan. Buat mulut. Tapi mana boleh minyak? Mana minyak? Ni minyak ni. Tu dah lemak yang memang ya. Minyak daging memang gitu. Bismillah. Saya rasa dulu. Okey lah. Dah lah tekstur gerah. Ya, saya tak boleh lah buat hak tak masuk. Masuk ke apa lagi? Apa? Awak makan sesuatu. Apa macam hati. Duduklah. Ya, okey. Tak gigit gitu. Masingnya. Ha? Dari makinnya gitu je memang kena masing. Okay, rasa roti lah, rasa roti lah. Aku. Roti ni macam menyelerakan. Garing pun. Saya nak kau bunyi at least saya ni habis terdekat. Sabuk nak garing pula. Tak masuk lagi ni. Saya bisa buat tak masuk. Masuk dah.
Tapi disebabkan fast dia, so okey lah, sedap. Sekejap lagi. Snack untuk petang ni lah ni. Agak fail, tapi saya hargai lah. Lemak-lemak ni saya tak boleh makan ni. Agak fail Dia susah bagi rate makan apa pantang saya. Paling tak sedap setakat ni Dia bukan tak sedap, cuma tak kena lah guys pantang makan gitu. Tadi awak ajak nak makan daging Minyak masing. Awak kena grill tau. Awak kena kurangkan minyak. Kata kalau daging minyak nak makan lah. Minyak daging tu tak apa, jangan huru minyak. Lepas minyak daging lah tu. Ni saya boleh rasa minyak tu dari mana. Tengok lah guys. Dia bukan nak terima kata orang. Afira, awak makan roti pun ada butter ke? It's garlic. Butter. Tapi okey lah dia ada garlic. Butter. Okay. Sejenis tak boleh nak terima kecaman. Ada kecaman daripada isteri sendiri. Isteri bagi kecam. Isteri bagi kecam tak lelaki. Inilah saya buat makanan berpantang. Betul tak guys? Kalau nak buat makanan berpantang, buatlah like wrap ke Yang tadi chicken wrap. awak cakap awak nak daging. Jadi saya pergi beli daging. Buat. Lepas tu salah saya lagi. Saya tak saya nak daging guys. Ceritanya dia nak makan daging. Dia ajak saya nak makan, nanti nak pergi sini lah, nak pergi air lah, nak makan rindu, nak makan baju. Saya pun pergi dah beli. Awak nak makan daging. Awak tanya dia boleh makan ke daging? Tak ada tak ada dalam kamus. Nanti kalau Nak kata makan garlic. Okay. So bagi saya okey lah 9/10. 9/10. mana lagi satu? Lagi satu. Sebab tak sedap. Tak sedap. 9 tu effort. Lagi satu tak sedap. Tu yang tak sedap. Bawa kecil saya. Aku tak boleh terima makan tak Pahan buat diri makan. Dia nak masak. Tapi nak roti menu asal lagi. berpantang. Tak usah roti. Minyak garam. Mana Babi boleh guys. Tak usah apa nak makan I'm lagi. on diet. Okay. Korang nak tahu tak I hilang berapa kg? Protein. Nanti Fira post. Nanti Fira update. Sekarang ni saya dari tengah fasa nak back to orang kata body anak dah ada macam dulu balik gitu. Sebab orang cakap muka aku lain kan. Galak. Masa ngandung kenapa muka Fira lain? Sabarlah. Kan, aku baru 8 hari. Ramai cakap hidung Fira besar. Saya tengok tak pun. Tak sedap mention apa. Tak sedap mention waktu tu. Aku saja tak goyak. Lah. Alright guys. Jadi macam kau tengok siapa tetamu special kita hari ni. Aries. Ada aku tengok tu. Sama biar aku tengok. Aku tengok. Bijak tak? Tempat hak paling bijak kali tempat Mufat Ya tak? Tak ada lah kasar kekok apa semua fight macam orang lain ada kekok kau. Nampak kekok gocoh tapi alammu ni memang jiwa dah memang sungguh. Memang ramai orang yang bejok Aries. Tak sanggup mu boleh masuk ni Syafiq Yusof tolong ambil Aries masuk Black Brother. Wish, aku ada 3. Lagi 3. 2 ada dah. Ada lagi. Tak ada lagi. Ni jadi untuk Abang Syafiq ataupun Syafiq Yusof dan Abang Syafiq Yusof, saya berminat dengan fight-fight punya cerita. Dalam saya insya-Allah saya akan cuba komen. Waduh, tiba tu. Dia lagi. Sana Joanna. Sana Joanna. Buah dah. Dulu ya ada celah tu asal. Ada tu nampak dah kepala dia cik tu tu. Alright guys. Jadi kita nak tanya Aries macam mana dia malam-malam dengan baby. Malam-malam dengan baby macam mana sebab setakat ni alhamdulillah lagi saya bangun 3 kali je tak malam. Dia belanja aku CD je. Tu mana CD tu? Untuk mana? Kan kata mu nak cek. Ni aku sejak menjadi seorang dai nak tanya sikit mu punya cara
pengalaman tak tahulah sebab kita anak kita jantina lain-lain. Dia tu superhero, waktu superwoman. Jadi sekarang ni aku nak tanya mu, kan mu boleh mu teh malam tu. Okey, mu tidur tak? Mu tidur tak? Rias malam saya jagakan sayang. Masa Rias kecil. Sebab mami Caesar. So saya banyak biar mami rehat. Basically mami memang tak jaga. Basically mami tak jaga sebab mami berpatang kat Kelantan. Kat KL pun mami ada dia punya CL. So kat sini saya Baba ada sebab mesti saya. And saya time tu memang saya tak suka tidur lah. Saya tak minat tidur. Tapi time siang hari saya tidur lah. Malam dah buat susu apa semua. Time kecil ni lah jadi payah nak tidur sikit. But lama-lama dia jadi okey. Masa ni kau? Masa ni okey dah. Okey dah. Okey dah dia. Pukul 10 yang ngatuk dah. Ya. Sebab dia tahu dah pukul 7 kena pergi sekolah. Masa dia tidur awal. Masa ni okey lah. Dulu dia susah sikit lah. Macam biasa newborn kan. Newborn lah awak mencabar sikit. Newborn. Oh yes. So bila mungkin dalam beberapa minggu awak terawal. Bulan 2 bulan gitu. Lepas tu lama-lama jadi okey. Lah macam baru tu bit seminggu 2 tu tak ada apa lagi. Kau memang dari start dari situ. Start dia okey. Start dia banyak tidur. Tapi malam kita start jaga dah kan. Lepas tu lama-lama aku rasa dari 8 bulan ke atas tu dia dah tahu timing dunia. Dia kena dah timing dunia. Malam kena tidur. Nak boleh kau kena timing dunia tu lah susah sikit. Cabar lah bagi mu. Tak ada mencabar pun. Sebab aku ia duduk tak tidur malam. Baby ni tak banyak gerak pun sebab kita bedung lagi Lain lah ia habis bedung dah. Jadi dia hanya tiap nak susu, berok ke gapo ke merengek. Susu habis kena bangun buat susu Ingat gaya. Kalau main ML ke, walaupun tengah dalam game, anak tiuk kau anak perlu kamera. Tinggal begitulah. Biar jatuh star pun tak apa, boleh buat pulak. Bisa kan main. Macam aku baca buku, main game. Aku gitulah enjoy the moment. Sebab aku tidur. Tidur. Sebab boleh tidur lagi. Ya. Sebab baby banyak tidur lagi. Lepas ni tunggu dia besar sikit dalam sebulan 2 bulan. Dia akan ganggu lah malam kita. Ya. Tak cukup tidur. That's why ada kalau mendengar ayat macam sebelum ada anak tidurlah banyak. Enjoy lah ya tidur timing. Ya time tidur. Sebab lepas ni kurang dah. Macam aku malam-malam dah. Walaupun dia tidur susu habis nak susu. Tiba-tiba nak susu. Kena bangun buat susu. Sekarang learning. Ya gitu. Ya lepas susu beres mula Rias. Cuma aku nak mu just enjoy the moment. Sebab nanti kita akan rindu moment tu. Sebab anak ni membesar sekejap ya. Nanti walaupun dia setahun 2 tahun dok. Mau kita tengok rumah sepoh. Banyak main atas latar. Tu hanya sekejap je. Nanti dia besar lepas ni dah sekolah dah. Tak ada dah main atas latar. Main baby Dia sekolah. Dia dengan sekolah. Dia dengan sains. Bila besar lepas ni kak duduk asrama. Lepas ni nikah. Tak duduk dengan kita dah. So just enjoy the moment masa ada anak kecil. Sebab time fly fast. Jadi gitu lah. Tak mencabar pun. Aku happy. Lepas tu orang kata mencabar tu masa dari segi mana? Mungkin sebab satu lagi kita kena bersyukur. Sebab kerja kita buat video lah. Kita tak pergi office. Macam Umi Baba. Aku letak contoh Baba cikgu kepada para cikgu ataupun orang yang bekerja badan kerajaan ataupun orang yang perlu masuk office lah. Pukul 7 kena bangun dah nak pergi kerja. So malam tak boleh tidur jaga anak. So that's why dia mencabar dah. Jadi gitu situasi setiap orang berbeza. Macam kita ni kita kena bersyukur. And bapa aku tak rasa mencabar sebab aku bekerja sendiri. Jadi timing kita lah. Yes, itu kelebihannya kita dan kena sentiasa bersyukur kepada junior-junior yang ada like team, kepada YouTuber ada. Kena bersyukur. Setengah orang kerja pagi, balik pagi. So that's why mencabar. Malam tak boleh tidur pula. Lepas tu aku kena buat malam. Kalau macam cikgu kak kena write ketah lah. Cikgu tu go ni lah kena. Ya gitu lah. Banyak urusan kerja. So timing agak lari. Macam kita ni, kita tentukan timing kita. So no excuse lah untuk malas. Sebab orang lain struggle banyak juga untuk jaga anak. That's why lah banyak dia orang atas pusat nursery, pusat ngasuh. Tak safe pun benar atas ni. Sebab ada aku tengok artikel anak setahun 2 tahun pun dah hantar tadika ke. Lepas tu jadi apa-apa bising kena derop. Pergi atas apa? Orang hot komen tu dia tak faham perasaan ibu bapa atas tu sebab dia hijau tak ada nak caw anak dia. Nak cuti susah. Jadi kita ni hot beli kerja sendiri ni kena bersyukur. Kalau ikutkan mak ayah kat sehatan pun mak ayah nak banyak spend tengah anak dok masa. Tapi mak kan hijau terpaksa lah hantar. Tapi jadi gitu pula hantar kat tadika dok kena derop. So ia depend on setiap orang. And bagi aku tak mencabar. Aku enjoy the moment. And alhamdulillah aku bersyukur gila sebab aku YouTuber, content creator. So untuk Anik, just enjoy the moment lah. Tak stress pun. Stress, do what makes you happy lah.
Aku untuk masa sekarang ni, yelah bak dia baru seminggu. Duduk dengan aku baru seminggu tidur sekali. Mostly Firak bang bukan aku. Firak bang. Bagus ya ni. Oh macam Jojo Caesar tak ada. Yalah betul lah. Dia okay, ya Fira ni tak boleh nak gerak ukuk benarnya. Tak nak gerak, cuma dia akan gerak aku bila kena buat susu ataupun berak. Kalau macam dia tak tidur, baby memang tak tidur malam. Dia jaga bukan aku. Okey ajar buat setiap orang berbeza lah. Tapi aku ayat sama dia. Tak apalah. Kalau awak nak tidur, dia tidur. Biarlah saya jaga, tak ada apa. Tapi dia ayat ke apa? Tak sih. Saya nak jaga dia. Aku sedih penanya, tapi cuma aku nak kena kuat. Sebab dia nangis tu. Dia sedih lah, dia sedih sebab kalau dia rasa macam dia ni tak nak jaga pihak dak. Boleh. Tu. Jadi dia sedih. Dia ya aku. Jadi aku nak biar dia buat. Memang bukan aku lepas tangan lah, tapi nak rayak masa tidur tu molek aku nak tidur. Dia pilih gitu. Dia pilih lah. Cuma buat masa sekarang ni alhamdulillah aku tak silah kalau macam mau ayak mu tak boleh tidur malam sebab apa. Sebab dia PA kau tak tidur dah. Alhamdulillah buat masa sekarang ni sebab baru seminggu aku rasa boleh tidur lagi. Aku tidur awal lah. Pukul 11 memang tidur dah. Sekejap lagi naik pukul 10 jam naik. Dia memang ajak naik pukul 10. Pukul 11 mungkin duduk settle beli susu, beli basuh berok apa semua, tukar-tukar baju kau. Pukul 12 apa semua tu dah jam tidur. Dengan baby tidur. Pukul 12. Tapi untuk masa sekarang lah. Kalau minta-mintanya sampai ke depan pun biar dia tahu. Sebab ada aku baca satu komen netizen ni, dia ayat gini. Nanti kalau macam malam buka lampu tidur untuk dibezakan malam dengan siang. Jadi siang buka lampu cerah tak pun buka pintu. Ya. Bagi dibezakan malam dengan siang. Sebab time dunia. Lo ni tidur gelap. Tidak gelap. Aku rasa dia tidur. Malam tidur dengan atuk ni. Aku buka lampu tidur lah. Tu pun buka lampu tidur untuk basuh berok dengan susu lah. Lepas siap apa semua aku tutup lampu. Untuk dia ni lah. Tapi kalau aku gelap sangat, aku tak nampak baby. Aku ada lampu LED atas. Jadi LED tu je lah aku pasang. Untuk nampak dia ni. Ada tak nampak? Okey. Jadi apa lagi aku nak tanya mak dia? Kan nama nak buat dia tidur. Lah nak buat dia tidur. Nak buat baby tidur ni depend on situation, depend on baby lah. That's why aku cakap dia kena kenal timing dunia and timing tidur. So tips tutup lampu tu betul lah. Malam make sure dia kenal kalau gelap untuk tidur, terhadap situasi tidur. Cerah ni bangun. Memang kena gitu. Macam Rias pukul 10 naik atas bilik, tutup lampu dah. Tutup lampu gelap. Saya tahu dah tidur. Lama-lama yang ngantuk lah. Yang ngantuk. Pasang lah surah ke sedikit ke untuk tenangkan dia. Sebab baby ni sebelum dia lahir, dia dengan Allah. Kita pun siapa-siapa sebelum lahir ni dengan Allah. Bila kita pasal kata-kata Allah, ayat Allah ni, dia lembut hati baby. That's why baby bila dengar ayat Quran dia senyap. Baik faham. Lepas tu kadang-kadang aku suka kecek arak dengan dia. Lalu dia faham. Ta'al apa ta'al mari dia faham. Surah. So gitu lah. Buat jak kecil. Untuk tidur aku rasa tu lah tips. Untuk tutup lampu. Tu ya bagi aku. Boleh tidur lah. Ajar gitu tutup lampu. Lepas tu Riah ni naik atas kereta dia tidur. Geruk kereta tidur. Dia suka benda berayun kan. Yes. Setengah baby ada itu dia suka bunyi sound macam dalam baby, dalam perut. Dia ada bunyi khas dia dah. Okey, setengah baby dia ada bunyi vacuum boleh tidur. Pasal vacuum. Vacuum lah masa. Dia boleh tidur. Dia macam baby dalam ada tu, dalam YouTube ada sleeping sound untuk baby, bunyi tu dalam perut, dia akan tidur ada. Jadi banyak lah cara lah ni nak buat kan. Tak tahu aku, kalau aku sound aku nature sound air hujan. Mana pun memang aku tidur. Aku pasal dengan baby. Pok sebab pok kena dah. Hujan sedap tidur. Baby tak tahu lagi. So gitu lah. Mu kena pandai cari cara untuk baby tidur. Sound-sound untuk gitu ke. Okey lagi awal-awal okey alhamdulillah. Tu pun tidur banyak. Alhamdulillah. Lihat tak? Dia di atas ada senyap. Jadi dia akan ambil buah terada. Senyap. Okey kita. Tengok apa je. Alhamdulillah. Sorry aku buah banyak. Tak apa tu. Thank you tu untuk kata-kata tu. Sebab lama dah aku tak dengar apa tu. Kata-kata daripada ni lah hot dari dulu lagi. Kata-kata semangat aku tak siwi menyerah kalah untuk teruskan hidup. Kerana aku share tu aku ijazah lah ilmu saat ni kau apa tu. Guna molek lah. Terima kasih banyak tu. Aku tak pernah tahu muda tu.
Jadi hari ni Datuk mari aku dapat satu. Dapat banyak lah ilmu tadi. So patut tadi tu rahsia lah. Satu tu. Banyak mempengaruhi tu benda gitu. Banyak mengaruhi tu. Ayo. Untuk masa depan alhamdulillah. Untuk masa depan. Okey. InsyaAllah. Jadi guys, saya rasa kat sini je konten kita pada hari ni. Jadi aku tak tahulah korang memang nak tengok hari-hari aku punya update ke macam mana. Of course nak tengok hari-hari. Ya. Aku update je hari-hari. Orang nak tengok aku update pasal orang tak usah tengok The Phoenix. Orang nak tengok ada baby Phoenix Phoenix. dunia. Kadang sedih kau. Habis tu makan apa dah? Aku ada ke macam Rias ni. He end my era. Rias. Fan aku semua ke fan Rias lah. Ya. He end my era. Dulu aku ramai crush aku rock ramai Tino. Tak ada gede lah kau. Tak usah lagi ni. Ya, tak apalah tu benih. Benar. Oh. Tapi santai lah. Tapi mu okey. Fanmu Tino, anak Tino weh ada. Kalau anak jatuh, dia ambil belakang dah hotpot dah. Tak ada dah Ya fan. Ya ke guys. Semua kekal relevan lagi. Udah. Alright guys, jadi sampai jumpa di next content. Jangan lupa like, comment, subscribe. Alright, bye. Assalamualaikum. Oh no!